Kena pandai buat kening. Tak pandai buat kening nanti. Tak boleh lah nak make up. Okay. Ini pakai colour grey-grey. Okay, lukis bingkai dulu dekat atas kening. Lukis dulu, tarik turun. Lukis tarik turun dulu. Macam tu. Ikut kening masing-masing. Yang ni colour grey brown kau ni. Ikut colour kening masing-masing. Tarik turun macam ni. Nampak? Okay. Kek tak ada nak buat lagi hampa banjir ni. Tak ada nak buat hampa kek. Kalau tidak Bella pergi Ipoh. Tapi Bella postpone lah sebabkan banjir-banjir ni. Tak jadi nak pergi Ipoh. Kalau tidak Bella pergi Ipoh. Bella letak ni eyebrow Okaya ni. Ajak buat kening senang je. Bella kata lukis bingkai atas. Lepas tu warna dalam. Warna dalam kening. Bahagian depan jangan ada bubuh colour. Bubuh colour sekali nampak bold. Tak cantik. Dah apa dapat gaji bila? Dah lah apa komen kat Bella. Apa dapat gaji bila? Okay, sabar Sat. Mai Bella lukis kening hampa bagi aku tengok dulu hampa ni. Bella kan memang jenis kalau nak menego barang. Sabar Sat. Bagilah Bella make up Sat. Make up dulu ni eyebrow Okaya. Sat Bella concealer kening dulu. Okay Sat. Okay. Gloss Bella tak? Ada gloss Bella nak. Gloss Bella. Weh hampa kalau nak gloss aku nak bagi gloss aku ni. Allah terlajuk agak dah. Sat Bella concealer kening dulu bagi saya tengok dulu concealer kening weh. Weh jangan beri kena okey. Okey. Sat Bella concealer kening dulu bagi lawa-lawa. Okey Sat. Bella concealer dulu kening. Concealer dulu kening bagi segak-segak. Make up malam ni lawa weh. Bella nak buat make up mata Bella bold sikit. Ni concealer Revo ni satu set besar macam ni weh. Allah Akbar. Ni dapat sekali dengan brush. Okay nak perfume. Perfume ada kat Bella nak. Perfume pun ada kat Bella. Superstar tu bau sedap loh. Bau sedap tak tahu nak abang. Thank you Ifa. Superstar tu antara kita punya top lah. Superstar tu kalau untuk orang berpeluh kan. Dia sangat-sangat elok. Sangat-sangat elok. Okay. Nampak ah? Yang ni Bella akan pakai eyeshadow. Bella nak buat smoky eye sikit lah weh. Mata Bella gelap sikit malam ni weh. Bella buat satu warna mata Bella ni. Okay, Bella buat satu warna mata Bella ni. Ni kita main colour gelap sikit weh. Selalu duk colour natural je. Ni colour gelap lah sikit. Mata Bella gelap ni. Orang yang tak pandai buat smoky brown ni tak boleh buat ni. Saya nampak macam penunggut jarak dekat ni. Perfume Bella ada weh kalau nampak nak nak weh perfume Bella. Perfume Bella elok weh, wangi weh, tahan lama weh. Tahan lama. Bedak tabuk Bella tak ada lagi. Bedak tabuk Bella bulan 12 dah lah, bulan 12. Bedak tabuk mau Bella bulan 12. Okay, Bella letak bintang dulu ke kanan. Tak sama tu baik-baik dia lah. Okay, sudahlah. 4 biji. So, macam nak letak colour brown sikit boleh tak? Mata ni belai lah sikit. Kalau tidak dia buat natural je weh. Mau Bella dulu ni kalau make up kan. Baby dia payah nak bubuh. Lambat. Sagilah saya duduk sorang-sorang saya buat. Okay. Kena pakai primer. Primer kena pakai lah. Kalau tak pakai primer tak lawa lah make up weh. Kena pakai primer. Primer wajib weh. Wajib Bella kata. Betul Bella abang bagi. Bubur moisturizer. Dah bubur moisturizer. Kalau ada sunscreen pakai sunscreen. Lepas pakai sunscreen letak primer sikit. Baru letak semua ni. Kalau muka ada dark circle. Ada orange correct. Ada kemerahan. Kenalah letak ni orange corrector. Bella ada lagi parut-parut. Takkan tak ada. Ada. Weh, muka pakailah toner pad. Lo ni kan memang orang pakai toner pad. Pakailah toner pad. Gosok-gosok muka dulu pakai toner pad. Sat. Okay, bubuh ni orange corrector. Orange corrector ni letak dia dulu baru pakai foundation. Letak dia dulu baru pakai foundation. Kalau contoh dark circle gelap lagi, bubuh lah lebih. Bubuh lah yang ni lebih.
Tapi concealer pula, orange corrector daripada Betty Beauty ni memang lawa orange corrector dia. Memanglah. Nak apa darling? Nak apa? Okay. Yang ada jeragat kena letak lah. Kena letak orange corrector. Tak letak tak boleh. Kena letak. Lepas tu kalau ada parut-parut hitam, contoh macam Bella ni, kena letak lah parut-parut hitam. Tak letak tak boleh. Kena letak. Bella akan pakai foundation Ukaya. Foundation Ukaya ni elok lawa doa. Ni dia foundation Ukaya ni. Bella paling suka, tak tahu nak habaq macam mana. Ini adalah foundation Ukaya. Yang ni 30ml, botol besar, and dia glowing, full coverage. Semua menang kat dia. Menang kat dia, menang Bella kata. Okay, Bella nak pakai coat medium malam ni. Bella lawa gila, ya Allah, sumpah lawa. Medium. Hari ni look kita garang sikit, tapi mata je garang, tapi lipstick kita pakai nude habis. Okay, Bella pakai both medium. Okay, macam tu je. Medium banyak tu, itu natural yang ni. Okay, ni medium, ni natural. Ni medium, ni natural. Okay. Lepas tu, kita blend-blend dia. Apa tengok Bella pakai. Ni Bella pakai foundation Ukaya. Foundation Ukaya ni paling Bella love gila. Tak tahu nak buat macam mana. Okay. Nampak? Okay, letak sikit pun bomb. Ya, sebab tu kena letak orange corrector barulah. Hang punya jeragat-jeragat parut-parut hitam tu, dia tak nampak kelabu. Tu. Tahu dia. Nampak? Macam mana nak hilangkan double chin? Tak boleh hilang, kena kurang makan je. Double chin tu jangan makan lemak sangat. Tu. Nampak foundation dia weh? Foundation dia weh? Tu kata lawa foundation dia. Menang foundation dia. Menang. Lepas tu dia tahan lama and dia tidak bercapuk. Dia tak capuk tu yang syok ni. Foundation Ukaya yang paling Bella gila-gila sangat ni. Paling lawa lah. Hampa petang lah. Kan? Kira kalau pakai foundation ni, berpeluh ke mana pun nak duduk ke tu. Tahu dia. Lawa shade dia weh. Lawa gila shade dia. Bila pakai coat medium. Medium mix natural sikit je. Nampak weh. Lawa weh. FD dia weh. Hampa pakai lah foundation dia. Pasal pun tak mau pakai elok. Weh, foundation Ukaya menang weh. Menang. Menang tahan lama. Nampak senang blend full coverage. Medium dia lawa. Light dia lawa. Natural dia lawa. Tan pun lawa. Foundation Ukaya yang ni memang love gila. Dia boleh pakai daily. Boleh sangat-sangat and easy to blend. Lepas tu dia wangi, dia tak busuk. Full coverage. Tak tahu nak buat macam mana. Nampak colour yang cantik. Sesuai dengan skin kan. Medium, kalau pakai medium ni saja pun lawa. Tapi ni Bella mix. Tapi kalau apa nak mix, apa tak mau mix pun tak apa. Tak naik jerawat. Tak naik jerawat guys. Tomboi kau ni kemai mata aku weh. Okay, tengok Bella ajak shading. Shading pertama-tama sekali, tanda dulu kat sini. Tu. Tanda lagi sebelah ni. Tu weh ni. Tu. Tanda dulu. Nak shading hidung memang kena shading weh. Baru dia nampak mancung. Okay. Tu. Saya nak shading pipi sikit. Pipi kena shading weh. Tak shading tak lawa. Okay, kalau macam nak shading pipi kan. Okay, daripada Saber ni, tarik turun bawah ni. Hari ni kita pakai kod sopan santun. Blusher kod sopan santun. Okay, ni shading. Okay, saat kita shading dulu. Okay, ni loose powder. Weh, loose powder, yuk my God. Saya akan tengok loose powder ni Bella akan letak tangan Bella and dia takkan lekat, dia takkan gelap. Okay. Ni loose powder Betty Beauty. Minimal oxidize, cantik gila, tak tahu nak habaq macam mana. Sangat tahan lama bukan tahan sikit-sikit, dia memang tahan lama. Dia ada blurry. And dia takkan lekat cok jari. Okay, nak tengok dia punya rupa dia, mana nak tunjuk. Okay, nampak? Okay. Dia minimal oxidize pula dia. Dia no flashback. Dia no flashback and dia memang cantik. And dia takkan lekat cop jari. Okay, jom kita try. Dia takkan lekat cop jari. Nampak? Dia macam confident tau. Bila hang pakai dia, okay. Macam tu.
Okay, dia tak akan lekat. Dia tak akan lekat sama sekali. Dia tak akan lekat, weh. Tak akan lekat. Okay, translucent ni yang best ni. Kalau contoh hang kulit light, dia akan jadi kulit light. Kalau contoh hang kulit medium, dia akan medium punya skin tone hang tu. Pakailah translucent. Lo ni memang orang pakai translucent sebab senang. Kan? Kalau ada berkala-kala ni, orang tak tahu nak pilih mana. Pakai gelap sangat. Beli-beli cerah sangat. Pakai translucent. Sebab tu Mobella lah ni, kalau nak buat list order, I buat translucent je senang. Senang untuk pengguna nak pakai. Okay. Cuma, kalau contoh yang macam gelap, memang kena ada satu coat list order yang gelap sikit. Kalau untuk yang deep skin tone. Okay. Ni dia list order dia. Memang tak akan lekat cok jari. Okay. Dia tak akan lekat dia dekat tisu. Mana kita buka tisu ni. Dia tak akan lekat dekat tisu. Jom kita dab dia. Oh, tu dia ambil hang. Macam tapak nyamuk. Okay. Okay, ni loose powder dia. Oh my god. Kot lah nak lekat sikit pun tak apa dah. Kalau I pun lekat sikit pun okey dah sebab minimal kan. Ni tak lekat langsung no. Tu dia. Ni kalau tak lekat langsung ni macam mana cerita ni? Weh, tak lekat. Okay. And tangan pun nampak. Sekejap kita zoom sikit kan. Okay. Balik test rumah buat sendiri. Amboi pun lawa. Amboi pun cantik. Okay, letak kat hidung sikit. You guys, lawa gila BABI. Woo! Weh! Ya Allah, lemak manis. Dua-dua kot so cantik gila. You guys boleh tengok dekat tangan Bella. Ni kot amboi-amboi dan ini kot lemak manis. Bella pakai lemak manis untuk sesuai dengan makeup Bella malam ni. Loh, cantik. Boleh pakai raya. Lawa meledak cantik kena babum. Tu. I pakai mascara dulu supaya nampak ada bulu mata sikit. Saat Bella letak dulu mascara sebab kita nak pakai bulu mata. Malam ni Bella nak pakai bulu mata nah. Malam ni Bella nak pakai. Saat kita masuk lip gloss Sat. Malam ni Bella nak pakai bulu mata. Okay, Sat. Okay. Bella dah pakai mascara. Kita just layer-layer macam tu saja. Lepas tu kita nak pakai bulu mata. Hari ni pakai bulu mata kita nak nampak lengkit. Oh, lama tak pakai bulu mata. Cik kau. Okay. Sat pakai bulu mata. Sampai pakai eyeshadow sampai. Sahabat sana Bella nak letak line-line sikit. Okay, Bella letak colour putih sikit. Eyeshadow bawah mata ni warna putih. Ni lip matte Bella susah senang. Tapi dah sold out dah. Siapa Bella nak letak lip gloss Bella? Letumnya gitu. Okay, ni lip gloss semua Bella. Weh, tolonglah beli lip gloss ku. Elok gila tak tahu nak awak. Puas bulu. Boleh buh. Weh.